Rupanya itu bukan lanyard kosong. Ia sebenarnya kabel built-in USB-A yang berfungsi sebagai input untuk charge power bank itu sendiri. Ni part yang buat aku terfikir sekejap sebab idea ni memang unik. Tak perlu cari kabel lain untuk charge power bank. Tak cukup dengan tu, bila aku bilik bahagian lain, aku jumpa dua lagi kabel built-in yang memang terus bersambung dengan power bank. Satu kabel output USB-C dan satu lagi kabel output lightning. Kedua-duanya tersimpan rapi, tak berjuntai dan tak terganggu bila dipegang. Aku terus test. First, aku charge phone Android aku guna kabel built-in USB-C. Sambung je, terus masuk charging dan aku boleh nampak kelajuan dia memang laju. Tak ada delay, tak ada putus-putus. Lepas tu aku cuba pula guna kabel fast charging aksesori yang disediakan dalam kotak untuk charge phone aku. Result dia sama, charging stabil dan laju, memang rasa meyakinkan. Aku tak berhenti kat situ. Aku cuba pula charge power bank ni menggunakan kedua-dua jenis kabel untuk tengok sama ada dia betul-betul support PD charging.